Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, hari ni kita jumpa lagi cara-cara nak menanam belimbing buluh. Okey, mula-mula ambil satu buah belimbing yang dah lembik. Cuba ambil satu yang baru. Yang itu yang dah ada kopik. Okey, yang ambil baru satu. tak boleh keluar, dia keras. Yang bawah ni, yang bawah. Ni dia aku ambil. Ambil satu. Kita ambil demo. Kita nak ajar orang macam mana tanam belimbing buluh. Mula-mula ambil yang dah lembik guys. Okey, nampak tu. Pilihlah satu belimbing yang besar dan lembik lah Tu kita kopik. Kita akan carilah biji benih dia. Dalam buah belimbing buluh ni ada benih dia guys. Okey, itulah benih dia. Halus-halus je. Kopik, ambil lah benih tu. Kemudian buat apa makcik? Nak tanam. Tanam dia macam ni pula. Kalau ada pasu, masuk dalam pasu boleh. Kalau tak ada pasu, Atas tanah je ni. atas tanah je boleh letak boleh gali pakai tangan Okey. Itu sajalah Cik Man nak kongsi hari ni cara-cara menanam Belimbing buluh. belimbing buluh. Itu dia kita kupas daripada buah yang dah lembik Nak buah tanam yang atas dah tanah gugur. ke? Okey. Tanah-tanah. Cuba tunjuk sikit makcik kalau tanam dia macam mana. Cantum boleh gali pakai tangan boleh. Kalau tanah lembut, masukkan benih tu tadi. Lepas tu kita tutup tanah tu. Tutup tanah ni, timbuskan. Timbuskan. Lepas tu siram dengan air. Berapa lama dia akan tumbuh makcik? Biasa dalam 7 hari lah biasa. 7 hari guys. 7. Cepat juga belimbing hari. buluh ni membiak. Okey, itu saja untuk pagi ni. Ramadan yang kedua. Kita jumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Cik Man. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.